Guru Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami wartawan TV PSS Sekebadan Guru 3 ingin menemui Buah Guru Besar sempena persaraan pada awal Januari 2026. Silakan. Apakah kenangan paling manis sepanjang menjadi guru besar di sekolah ini? Kenangan manis sepanjang menjadi guru besar di sekolah ini sebenarnya ada beberapa lah kenangan manis. Tapi yang saya tak dapat lupakan antara kenangannya ialah dapat bersama bertugas bersama dengan isteri saya sendiri, iaitu Cikgu Ana Sapiah di sekolah ini. Dan itulah kali pertama saya dapat bertugas bersama dengan isteri saya. Yang lebih manis lagi itu, suatu ketika bila saya pergi ke bilik guru, pada hari itu merupakan hari jadi saya, dan warga sekolah, beberapa orang cikgu di bilik guru itu telah membuat kejutan dengan menyambut hari jadi saya dengan sebuah sebiji kek lah dipotong, dan isteri saya menyuap saya kek itu ke mulut saya dan disaksikan oleh semua guru-guru. Dan itu bagi saya sangat manislah, tak dapat dilupakan. Dan juga saya menerima beberapa hadiah daripada guru-guru pada hari itu. Yang kedua, kenangan manis juga saya rasa bila saya mula sampai di sini pada tahun 2003, tengok tahun pertama saya berada di sini. Saya dapat menyertai lawatan bersama murid tahun 6 ke Kuching, iaitu lawatan Kembara Sarawakku Sayang. Lebih kurang selama 4 hari 3 malam. Ada beberapa orang guru lah dengan saya dan juga murid tahun 6. Kita dapat berpeluang melawat tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang indah dan menarik yang ada di sekitar Kuching. Antaranya seperti Borneo Farm, kampung budaya, termasuk juga muzium budaya. Kita boleh pergi juga ke tebingan sungai, dan sepanjang beberapa hari dan malam itu kita dapat makan bersama, dan saya dapat melihat sendiri tingkah laku anak-anak tahun 6, bagaimana mereka bekerjasama dalam aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, dan mereka sangat seronok lah. Itulah antara kenangan manis yang saya tak dapat lupakan lah. Apakah pengalaman yang guru besar merasa paling mencabar sepanjang berada di sini? Di mana-mana jua pun kita bertugas, cabaran tu sentiasa ada, termasuk juga di sekolah ini. Antara cabaran yang saya hadapi di sekolah ini mula-mula ialah bagaimana cara kita untuk mengubah paradigma ataupun pemikiran warga sekolah itu untuk turut serta dalam kita memajukan sekolah ini, dalam kita membawa sekolah ini ke arah kecemerlangan. Bukan sahaja pada guru-gurunya, tapi juga dari segi murid-muridnya, ibu bapanya dan masyarakat sekitarnya, supaya turut serta sama-sama bergani bahu dalam satu pemikiran untuk kita menuju ke arah kecemerlangan dalam segenap aspek, sama ada dari segi kurikulum, co-kurikulum dan dari segi sasiah murid. Itulah antara cabarannya lah. Namun demikian, saya melihat kita sebenarnya ada kemampuan untuk pergi lebih jauh lagi daripada apa yang ada sekarang ni, dengan sokongan dan kerjasama daripada semua warga sekolah, insyaAllah.
Guru besar mula menjadi guru pada tahun bila? Saya jadi guru ni kalau ikut sebenarnya ialah pada tahun 1986. Sebaik saya habis tingkatan 5, saya bertugas sebagai guru sendaran tidak terlatih. Lebih kurang 2 tahun lebih lah. Lepas tu saya menyambung latihan ikhtisas saya sebagai guru di Maktab Perguruan Islam Kuala Lumpur selama 2 tahun lebih. Dan masa sebenarnya saya menjadi guru terlatih itu bermula pada 3 hari bulan 12 1990 di sebuah sekolah iaitu sekolah SK Kampung Bahagia Jaya. Itulah sekolah pertama saya selepas melalui latihan perguruan sebagai seorang guru. Kenapa guru besar memilih untuk menjadi seorang pendidik? Sudah semestinya saya memilih sebagai seorang pendidik ini kerana kerjaya seorang pendidik ini merupakan kerjaya yang sangat mulia. Apatah lagi kalau di kampung-kampung, kalau sebut cikgu ini ketika dahulu memang sangat dipandang tinggi oleh masyarakat kampung lah. Apatah lagi waktu itu di negeri kita Sarawak ni keperluan untuk guru tu sangat diperlukan, dan saya mencabar diri saya untuk terlibat sebagai untuk menjadi seorang guru ini. Di samping saya ingin menyampaikan syiar Islam dan pendidikan Islam kepada anak kita di bumi Sarawak ini. Guru besar suka makanan apa di kantin sekolah? Makanannya. Kalau di kantin sekolah ini, kegemaran saya di awal pagi, biasanya saya akan sarapan dengan secawan melo dengan goreng pisang. Kalau waktu tengah hari, saya akan makan nasi goreng ayam. Itulah antara menu yang menjadi kegemaran saya lah di kantin sekolah. Semasa kecil dulu, ketika guru besar menjadi apa? Memang semasa kecil dulu, guru besar memang bercita-cita nak jadi seorang guru sebenarnya. Apatah lagi ketika dahulu profesion guru ni memang sangat dipandang tinggi oleh masyarakat setempat lah. Termasuk juga ayah ustaz ataupun ayah guru besar memang nak guru besar ni jadi seorang guru ketika itu. Terutama sekali khususnya guru pendidikan Islam. Dulu orang panggil ustaz, yang dia panggilan ustaz ni satu gelaran yang ketika itu sangat mulia lah. Dan latar belakang guru besar waktu itu di mana ayah ustaz telah menghantar ustaz untuk belajar Al-Quran, dan memang kita memang rapatlah dengan guru agama yang ada di kampung waktu itu. Secara tidak langsung ini telah memberi aspirasi pada ustaz untuk menjadi seorang guru. Apakah nasihat guru besar untuk kami sebagai murid supaya kami berjaya pada masa depan? Nasihat saya pada anak-anak semua, belajar bersungguh-sungguh, gunakan masa muda ni, ruang dan peluang yang ada ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Contohnya lepak ataupun bermain game yang keterlaluan, merayau tak tentu hala, dan kalau dapat
jaga maruah diri, jaga nama baik ibu bapa kita, nama baik guru-guru kita, dan harumkan nama sekolah kita dan nama negeri kita. Itu yang saya harapkan kepada anak-anak semua. Kalau nak berjaya, itulah antaranya, dan libatkan diri dengan aktiviti-aktiviti di sekolah seperti kegiatan core curriculum, sama ada dalam olahraga, dalam sukan, permainan, dan lain-lain lagi. Apakah harapan guru besar untuk sekolah kami selepas bersara nanti? Harapan saya kalau boleh pencapaian yang ada sekarang ini yang telah dicapai oleh sekolah ini dapat diteruskan lagi pada masa hadapan. Mana-mana yang belum lagi kita mencapai apa-apa, agar dapat kita berusaha lebih gigih, lebih tekun lagi untuk melangkah ke depan dan terus cemerlang, terutama dari segi kurikulum kita. Apatah lagi kita sekarang ni dah ada ujian DLP, UDLP Sarawak. Kelulusan yang baru-baru ini agak memberangsangkan. Saya harap sekolah ini akan maju dalam semua bidang, sama ada dalam kurikulum, dan mempunyai anak-anak yang berbudi bahasa, bersopan santun, yang sentiasa menghormati ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan. Itu yang saya harapkanlah kepada sekolah ini suatu hari nanti. Terima kasih atas jawapan dan jasa guru besar selama ini. Sama-sama. Kami mendoakan cikgu sentiasa diberi kesihatan dan kebahagiaan. Jasamu akan kami kenang. Terima kasih, cikgu. Bersama. Ya Rabbal Alamin.